kuat untuk dia kembali ke Raja. Dia buat perubahan akhirnya guru tu pilih seorang untuk dia. Walaupun dalam Islam dibolehkan untuk melihat wajah wanita dengan tapak tangan yang boleh itu sebagai mukadimah untuk merasakan tenangnya hati apabila melihat, boleh untuk bertunang, tengok gambar ataupun dengan real dan sebagainya, dengan suasana yang soleh baik, boleh tengok. Tetapi anehnya abang ni dia tak mau tengok. Kenapa dia tak mau tengok? Kerana dia takut. Kerana saya tengok muka dia pun handsome, tentulah girlfriend dia handsome. Rupa-rupanya dia kata dia tak mau buat perbandingan dengan teman wanita dia yang bangsa Cina tadi, yang belum Islam tadi. Dia sangat cantik. Jadi kalau dia tengok nanti, dia akan rasa agak-agak. Jadi dia nak macam bila dah nikah macam bakar jabatan. You tahu bakar jabatan dah tak ada jalan lagi untuk pulang balik. Jadi nikah terus, nanti dia terpulang macam mana apa pun jadi. Let go, orang kata begitu. Oh, anda semua menanti cerita ini, mungkin perakhirannya macam Syekh Abdul Qadir Jailani. Bila orang kata nikahlah anak saya, matanya buta, telinganya bekak dan sebagainya, mesti cantik dia. Kita dah bangsa anak-anak, mesti dia nanti dinikah oleh gurunya yang cantik. Habis nikah, malam pertama waktu dia masuk dalam bilik, ini dia cerita pada saya, betul-betul. Subhanallah, dia terkejut. Kerana isteri itu tak cantik. Bukan saja tak cantik, lebih daripada rendah daripada para sederhana. Walaupun cantik itu satu yang relatif dan subjektif, tapi pada pandangan dia tak cantik. Salam aja, dia terus keluar ke fikir macam dia ambil wudu, kemudian dia solat hajat dan solat minta Allah tunjukkan di mana kecantikan isteri. Rupa-rupanya dalam hidup jangan cari isteri yang cantik, tetapi carilah kecantikan isteri. Ini bagi mereka yang pasir macam saya. Dan kahwin, jangan macam-macam macam itulah isteri kita, betul tak? Tapi setiap manusia cantik, Di mana kecantikan isteri? Dia begitu, dia minta, ya Allah, tolonglah, saya buat kata Allah. Dia intimnya Allah. Dia cerita, waktu dia cerita tu menangis juga. Subhanallah, ketika dia bercerita tu, anak dia dah 4 orang. Rumah tangga mereka bahagia dan sebagainya. Jadi apa yang saya nak katakan di sini ialah, apabila kita mengutamakan tujuan, insya-Allah Allah akan menunjukkan jalan yang baik. Ini mukadimah kepada cerita ataupun persembahan saya akan datang. Dunia menjadikan jalan kepada orang yang mempunyai tujuan. Dunia menjadikan jalan kepada orang yang mempunyai tujuan. Tujuan dia nak jadi hamba Allah, nak jadi mujahid, nak jadi Islam. Dengan kata yang sebenar, Allah tunjukkan jalan. Walaupun nampaknya berbalang-balang, tetapi akhirnya makin jelas, makin jelas. Tetapi sekiranya kita mengutamakan diri kita, memilih yang mengikut pandangan kita dan sebagainya, maka waktu itu berapa ramai orang yang berkahwin atas cinta sama cinta, wajah cantik sama cantik, segak dengan lawa, tetapi akhirnya bercerai-berai. Sebenarnya dalam hidup ini, anak-anak yang dikasihi sekalian, yang layak bahagia bukan saja orang yang cantik. Yang layak bahagia di dunia ini adalah orang yang baik. Walaupun dunia liberal kapitalis menggambarkan bahawa dunia ini yang bahagia, yang bagus adalah orang yang cantik. Tengok dalam majalah, orang yang cantik pandu kereta, orang yang cantik ada rumah besar, orang yang cantik begini. Itu semua tipuan. Yang layak bahagia, tenang di dalam hidup ini adalah orang yang baik. Sebab tu bila dia beri pilihan, jadilah orang yang baik. Walaupun sekiranya muka kita tidak cantik. Kerana apabila kita menjadi orang yang baik, pandangan orang lain terhadap kita akan berubah. Berapa ramai orang yang kita nampak biasa-biasa, dia tak cantik, tapi bila bergaul dengannya, kita duduk dengannya,
kita bersaudara dengannya, makan, minum, buat kerja dan sebagainya, makin cantik, makin cantik. Kenapa? Ada akhlak yang baik. Dan berapa banyak orang yang kita terpesona pada peringkat awal, kita tengok wajahnya cantik, tapi apabila kita dekati, makin hati kita makin menolak. Orang yang baik akan kelihatan cantik, bukan kerana wajahnya berubah, tetapi hati orang yang memandang padanya berubah. Sebab tu orang selalu kata, the beauty in the eye of people. Ini penting. Baik, sekarang kita nak cerita tentang jodoh. Sebab itu saya dah katakan, dalam kita mencari jodoh, siapa diri kita lebih penting daripada siapa jodoh kita. Who you are, itu yang penting. Selalunya, kadang-kadang subhanallah, orang terbalik cara dia berfikir. Dia dengan ditangkap solat tidak dan sebagainya ya. Tapi bila nak kahwin, pergi balik kampung, jumpa mak-mak, tolonglah cari ustazah mana-mana ya. Sebab apa? Dia mementingkan jodoh dia daripada dia. Sedangkan being a right person is more important than find a right person. Artinya kita cari orang yang itu penting ya. Sebab itu insya-Allah bila kita jadi baik, Allah akan beri kebaikan kepada kita. Ini yang dikatakan LOA. LOA apa? Law of Attraction. Law of Attraction. Magnet dia berjalan saja. Di tengah-tengah yang mana besi akan tertarik. Orang baik yang mana dia? InsyaAllah orang baik akan bersama dia. Dia akan jumpa kebaikan. Sebab who you are determine how you see. Siapa kita menentukan bagaimana kita melihat. Kalau kita baik, kita melihat yang baik-baik saja. Ini penting. Ya? Jadi jadilah baik. InsyaAllah Allah akan bagi kita yang baik. Tetapi kalau kita dah jadi baik, tiba-tiba unthinkable berlaku. Ya? Sesuatu yang misteri. Ya? Orang kata hidup ni misteri. Kita tak tahu. Ya? Allah bagi kita yang tak baik. InsyaAllah. Walaupun kita jadi baik, tetapi Allah bagi kita jodoh yang tak baik, sebenarnya itu adalah satu tugasan untuk kita membaiki diri. Dan kita akan jadi baik. Ingat, janji Allah, orang yang baik akan bertemu dengan orang yang baik, bukan saja di muka dia perkahwinan, tetapi mungkin di pertengahan, mungkin di ujung. Kita baik, orang lain baik, kahwin dengan jodoh yang tak baik. Kenapa berlaku ni? Apakah salah dengan janji Allah? Orang yang baik kahwin dengan orang yang baik. Betul? Ya? Ini janji Allah. Wanita yang solehah dan lelaki yang soleh. Tetapi kenapa ni saya tengok dia ustaz baik, tengok bukan ustaz saja baik ya. Mana mungkin orang lain pun juga baik. Tengok dia baik, kelakuannya baik, tetapi kenapa jodohnya tak baik? Allah takdirkan pada dia untuk mendidik. Dan insya-Allah kita lihat nanti. Mungkin selepas satu tempoh dalam perkahwinan, dia tarbiyah, dia didik, isterinya akan jadi baik. Ini suatu yang kadang-kadang berlaku juga dalam hidup kita. Sebab itu saya katakan, apabila kita berkahwin dengan 3 orang. Satu, siapa dia pada anggapan kita. Pada dia tu, siapa pada anggapan kita. Ini expectation. Subhanallah. Manusia moden hari ini kebanyakannya menderita kerana apa? Kerana expectation. Very high expectation. Apabila dia masuk dalam kursus perkahwinan, yang kita tengok ya, kemudian dia dengar ustazah bercerita tentang ciri-ciri lelaki yang baik, wanita yang solehah, dia pun pasangan. Ini isteri dia pun kahwin. Dia ingat dia kahwin dengan malaikat. Kemudian apabila perkahwinan terus berjalan, terus berlangsung, subhanallah, kata pakar-pakar perkahwinan, selepas 5 tahun berkahwin, baru true colors, warna sebenar pasangan kita akan terserah. Selepas 5 tahun berkahwin, 5 tahun baru terus. Kenapa macam ni? Dulu saya lihat dia dari siang ke malam, tak banyak cakap. Bajet bagus. Saya lihat dia lelaki yang baik dan kontrol macu. Tapi kenapa dia pemarah? Tetapi
dengar ceramah-ceramah mereka kata satu yang betul gurau. Orang lelaki dia tahu sini follow berdekat-dekat sini, tapi bila kahwin dia slow sikit. Ada anak lagi slow. Ada 3, 4 dah jadi ahli falsafah. Dia tahu susah. Perempuan sebaliknya dia mula-mula senyap. Ada anak sebab kuat suara. Kuat lagi. Sebab apa? Ini yang dikatakan ujian dalam rumah tangga. Sebab tu true colours kita yang sebenarnya ialah apabila dia yang sebenar apabila kita kahwin. Subhanallah, secara sunnatullah. Saya ambil sunnatullah Sunnatullah ni la tahmila la tabdila. Dia tidak bertegal ganti dan dia tidak berubah-ubah. Sunnatullah dalam cinta dikatakan siapa tak kenal, untuk kita cinta mesti kenal. Tak kenal maka tak cinta. Itu sunnatullah. Tetapi hari ini betapa ramainya orang yang bercinta tanpa mengenal dan berkahwin dengan orang yang dia tak kenal. Kenapa? Kerana manusia hidup dengan toping-toping kepura-puraan. Dia rasa dia kenal, tetapi apabila perkahwinan berlalu baru dia tahu warna yang sebenar terserah. Kalau tidak, kita tak terbaca dalam akhbar. Ini dalam akhbar ada 5 tahun yang lalu saya baca seorang suami dia bakar isteri ataupun curah asid pada muka isteri. Waktu wartawan tanya, kenapa terjadi begini? Dia kata, setelah saya berkahwin 2 minggu baru saya tahu dia seorang yang sangat panas baran. Jenis haknya, ya, tak boleh kau marah. 2 minggu. Mungkin dia dah bercinta 2 tahun, tetapi masa bercinta 2 tahun, subhanallah, cinta itu buta. Apalagi cinta berdasarkan nafsu, dia tak nampak the real color dia punya pasangan. Ini penting. Sebab tu proses perkenalan jangan ikut otak fikiran kita, jangan ikut nafsu kita. Ada petunjuk agama. Yang ini yang kita kata ilmu tadi. Kalau tidak, kita meraba-raba dalam gelap mencari jodoh. Kita nampak dia baik, rupanya bukan baik. Kita nampak dia pemimpin, rupanya dia bukan pemimpin. Kita anggap dia pendamping yang setia, rupanya dia curang. Kenapa? Kerana kita tidak ada ilmu suruhan wahyu. Yang mana baik, yang mana jahat ditentukan oleh syariat. What is true, what is right, what is good, apa dia benar, apa yang baik, apa yang betul, ditentukan oleh syariat. Iaitu yang dikatakan revealed knowledge, ilmu wahyu, bukan acquired knowledge. Sebab tu kita kena jaga-jaga. Dan kenapa lelaki yang saya sebutkan, abang yang sebutkan di awal cerita tadi, dia mendapat jodoh yang baik kerana siapa dia selepas berkahwin dengan kita. Siapa dia selepas berkahwin dengan kita lebih penting daripada siapa dia pada anggapan dia dan siapa dia pada yang sebenar. Boleh faham maksud saya? Artinya siapa selepas seorang jodoh tu dah kahwin dengan kita dan kita didik dia, kita pimpin dia, itu lebih penting daripada siapa dia pada anggapan kita yang awal dan siapa dia yang sebenar ketika kita bernikah. Itu sebenarnya kurang penting berbanding selepas dia bernikah dengan kita. Boleh faham maksud saya? Ini penting. Sebab tu orang kata, saya dah istiqarah dah Ustaz, mimpi ataupun dah diberi ketenangan hati, saya kahwin dengan isteri saya. Saya dah istiqarah dah Ustaz, saya kahwin dengan suami saya sekarang. Kenapa? Setelah 2 tahun kahwin, nampaknya ada masalah. Saya tegaskan sekali lagi, istiqarah pun perlukan mujahadah. Istiqarah pun perlu mujahadah. Artinya pilihan yang baik, kita dah memilih orang yang baik, belum selesai lagi tugas kita. Melainkan kita terus pupuk, terus didik, terus tarbiyah untuk dia jadi baik. Saya teringat apa kata Sayyidina Umar Al-Khattab kepada orang sekelilingnya. Umar Al-Khattab, seorang Amirul Mukminin, seorang ketua, pernah bertanya kepada orang sekeliling, kalau aku sudah melantik orang yang baik sebagai pembantu dalam kepimpinan, apakah tugas itu sudah selesai? Orang-orang di sebelah dia kata,
Amirul Mukminin dah lantik orang jadi baik, tugas Amirul Mukminin dah selesai. Amirul Mukminin dah selesai. Sebab bukan senang nak pilih orang-orang yang baik dikelilingi pemimpin yang banyak kaki aku, sokong bawah-bawah. Tapi sebaliknya Sayyidina Umar, dengar ya, apa Sayyidina Umar kata? Tidak, belum selesai lagi. Sehingga aku pastikan orang yang baik itu melaksanakan kebaikannya. Jadi apabila kita bawa kepada soal jodoh, apakah sudah selesai tugas kita apabila kita dah pilih jodoh yang baik dalam sebuah rumah tangga? Belum selesai. Artinya perjuangan, tribulasi, ujian, mehna dalam ujian rumah tangga lebih lagi yang perlu kita hadapi untuk dia jadi baik. Berterusan. Subhanallah. Kalau kita lihat seterusnya, ada 4 perkara yang telah ditentukan untuk kita, yaitu yang pertama jodoh, rezeki, kematian, dan juga bahagia ataupun celakanya dalam hidup kita. Di mana semua ditentukan ini? Di alam rahim. Di alam rahim semua ditentukan. Kita manusia sentiasa kembali. Bermula daripada alam arwah, singgah sebentar, transit sebentar di alam rahim, kemudian datang ke alam dunia, daripada alam dunia kembali terus ke alam barzakh, sempadan antara dunia dan akhirat. Daripada alam barzakh pergi ke alam mahsyar, tempat kita dibicarakan. Sebab alam mahsyar insya-Allah pergi ke syurga. Rupa-rupanya di alam rahim semua dah install program itu. Di alam rahim install semua. Tekan butang on, lahir. Okay. Yang termasuk yang diinstal dalam alam rahim lagi ialah jodoh kita. Subhanallah. Sebab tu dalam mencari jodoh, dengar betul-betul, takdir sentiasa mengatasi takdir. Takdir daripada Allah, kita cari jodoh tu takdir kita. Dengan keyakinan bahawa jodoh kita telah ditetapkan, siapa, ada atau tak ada, maka hidup kita akan tenang. Dah ditentukan. Ya, dah ditentukan. Kita usaha, tetapi usaha dengan tenang. Kalau lambat, tenang, dah ditentukan. Kalau cepat, kita terima, tenang, dah ditentukan. Apa saja berlaku. Kadang-kadang kita nak orang ini tak jadi, kita nak berusaha macam ni tak berjaya, tenang, sebab apa? Telah ditentukan. Menerima bahawa jodoh kita sudah ditetapkan oleh Allah di alam rahim lagi, menyebabkan kita tenang. Tawakal Allah. Itu penting. Ini pentingnya dalam hidup. Ya. Jadi jangan tension. Saya tengok kadang-kadang minta maaf kalau saya cakap ni tak lanjut kata. Ya. Kadang-kadang ibu tunggal, kadang-kadang orang kata anak dari yang lanjut usia, juga ada tension. Mudah marah, mudah kecewa, mudah tersinggung, mudah terasa hati. Kenapa? Kerana tadi tidak mantap keyakinannya kepada Allah tentang takdir jodoh sudah ditentukan. Kalau kita tak ada jodoh, tak apa, tak hilang bahagia. Bukan syaratnya berkahwin itu menyebabkan kita orang yang berkahwin saja layak bahagia di dunia ini. Tak. Bahagia itu letaknya pada ketaatan kepada Allah. Ya, rumah tangga ada, alhamdulillah kita takdir ada. Tapi tak ada rumah tangga, tak apa, lebih selamat. Kita tak ada derhaka kepada suami, anak tak ada derhaka kepada kita. Senang kita jaga diri kita seorang, kita nak kepada Allah. Macam anak yatim. Kenapa orang semua ada ibu bapa, saya jadi anak yatim? Dengan jadi anak yatim, kamu terasa selamat daripada nak derhaka kepada ibu bapa kamu. Betul? Senang ke? Kata pun dia dah derhaka. Oh, jadi ibu bapa tak ada? Oh, baik untuk saya. Sentiasa lihat. Kita frame, kita punya pemikiran kita berdasarkan tauhidik mindset. Tauhidik mindset. Berfikir berdasarkan tauhid, ini rumusannya ya. Berfikir berasaskan tauhid ialah kita yakin bahawa Allah tahu, Maha tahu apa yang baik untuk kita berbanding diri kita sendiri. Itu berdasarkan pertama. Dan kita yakin bahawa Allah lebih tahu apa yang memudaratkan kita berbanding diri kita sendiri. Artinya kadang-kadang satu yang kita tak suka baik untuk kita, satu yang kita suka punya tak baik untuk kita. Tenang hidup kita.
Wa asa an tuhibbu syai'an fa huwa syarrun lakum. Mungkin satu yang kamu suka tak baik. Wa asa an takrahu syai'an fa huwa khairul lakum. Ada benda yang kamu tak suka tu baik untuk kamu. Ini tauhid mindset. Tenang lagi. Come what me, all is well. Datang benda yang kita tak suka, sabar. Datang benda yang kita suka, syukur. Sabar dan syukur soal hati. Betul? Itu dia kata ajib tu, kata malaikat. Ajaib orang mukmin. Dia dapat susah, dia sabar. Dia dapat pahala. Dia dapat senang, dia syukur, dapat pahala juga. Ajaib. Dalam keadaan apa juga, dia dapat manfaat kebaikan. Itu dia katakan. Jadi jodoh sama dengan rezeki. Ambil tu mindset tu dia. Bila kita mencari jodoh, sama prinsipnya macam kita mencari rezeki. Subhanallah. Satu sisi saya nak berkongsi. Kita tengok cicak dekat dinding, dekat shilling. Dia hanya boleh merayap macam tu. Melekat ke dinding. Tapi rezeki dia terbang kan. Rezeki dia serangga, kumbang, terbang. Logik dia. Patutnya cicak juga ada kepak yang boleh terbang kerana makanan dia boleh terbang. Betul? Tapi tidak. Allah Subhanahu Wa Taala siapkan rezeki untuk cicak yang tak boleh terbang daripada serangga yang boleh terbang. Dia ulur je dia punya dapat. Betul? Itu aneh tu. Aneh. Itu soal rezeki tadi. Yang lebih aneh ialah pokok periuk kera, tahu? Yang macam corong tu. Dia kalau cicak tadi dia boleh jalan juga. Yang periuk kera ni pasrah betul. Dia tak boleh jalan, dia tak boleh, dia buka aja. Datanglah serangga masuk. Ini soal rezeki. Kita diwajibkan untuk cari rezeki. Tetapi pencarian kita tu hanya asbab. Yang nanti rezeki yang ditemui ialah rezeki yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh faham maksud saya? Jadi dalam soal jodoh, kita ambil tadi cicak, yang dua kira, yang ketiga burung. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila tangsir kata rezeki ni burung. Burung keluar waktu pagi, nanti dia waktu senja dengan tembolok yang bersih dia pulang ke sarang. Betul? Okey. Ambil kata-kata ulama ni. Ulama kata Allah telah tentukan rezeki untuk burung, tetapi burung kena terbang untuk mencarinya. Boleh faham? Burung kena terbang untuk mencarinya. Rezeki yang ditemui baik. Rezeki yang ditemui lebih baik daripada rezeki yang dicari. Rezeki yang ditemui lebih baik daripada rezeki yang dicari. Kerana yang ditemui itu Allah bagi itu. Tetapi biarlah Allah buat kerja Allah, kita buat kerja kita. Artinya apa? Kita mencari jodoh. Tetapi mungkin yang kita cari itu tak jumpa, Allah bagi rezeki jodoh yang lain. Betul? Ini yang dikatakan, bukan saya kata paling pasrah dan menyerah. Saya diam saja, Ustaz. Tak payah mencari jodoh, tak payah bermurat dan tak payah bermurat. Tunggu saja. Tak. Cicak pun kena mulakan lidah. Periuk tu pun, pokok periuk pun kena buka. Betul? Dia kena buat usaha-usaha. Tetapi usaha itu sebagai asbab. Yang dikata musababil asbabnya ialah daripada Allah. Iaitu dikata takdir mengatasi takdir. Ambil itu. Dan rumusan daripada slide ini ialah siapa yang mentadbir yang baik, insya-Allah Allah akan takdirkan kepadanya yang baik itu. Dengar betul ya. Seorang yang mentadbir dengan baik, insya-Allah Allah akan bagi satu takdir yang baik untuk dia. Sebab itu sudah menjadi hukum menjada wajada. Siapa yang berusaha, dia dapat. Ini penting. Jadi berusaha. Sekarang timbul bagaimana kita nak berusaha untuk mendapat jodoh. Cari jodoh. Subhanallah, ada 3 cara. Tolong gerakkan dia sini jen. Di depan kan ada orang ya, sini tak boleh. Okey, boleh. Ya. Alhamdulillah, terima kasih.
Langkah pertama, ada 2-3 langkah. Langkah yang pertama untuk mencari jodoh ialah jadilah orang yang baik. Jadilah orang yang baik. Jadi wanita yang solehah, jadi lelaki yang soleh. InsyaAllah akan ada pasangan yang soleh atau solehah yang dijanjikan buat anda. Innaka la tukhliful mi'ad. Allah sungguh tidak mungkin janji. Bila saya kata jadilah orang yang baik, manusia yang baik, kena tanya apa maksud baik tu. Setengah orang dia nampak baik itu mengikut skop pandangan dia. Siapa yang baik? Orang ni saya nampak dia jalan lembut je, tu orang yang baik. Saya tengok dia baik, dia rajin solat, tu orang yang baik lah tu. Dia tengok dia mudah minta maaf, dia orang yang baik lah. Itulah jodoh saya, itulah imam kepada macam-macam lah saya. Subhanallah. Apabila kita kata baik, dia mesti ada 2 keunggulan. Orang yang baik ada 2 keunggulan, ya, wanitanya ataupun muslimin. Pertama, dia mesti seperti mana yang baik sebagai hamba Allah, iaitu kelakuan yang baik. Kelakuan yang baik. Yang kedua, baik sebagai khalifah. Dia kepimpinan dia baik. Khalifah itu apa? Tafsiran dalam agama yang dikatakan khalifah, siasatul dunia wa iqamatud din. Mengurus agama, mengurus dunia dengan menegakkan agama. Artinya orang yang baik ini kelakuan dia baik sebagai hamba Allah dan peranan tanggungjawab dia baik sebagai pelajarnya. Subhanallah, dia rajin solat itu sebagai hamba Allah. Lalu sama dia rajin berdewan kuliah, dia sebagai khalifah. Sebab ilmu agama untuk jadi hamba Allah, ilmu akademik untuk menjadi khalifah. Artinya dua-dua dijaga. Seorang hamba Allah dan seorang khalifah, dia boleh memberi kebaikan. Apa yang dia beri kebaikan tentu dia ada. Rezeki dalam bentuk material. Dalam bentuk material dia mengamalkan 3M. Dia mencari duit ataupun mencari mata pencarian, dia ada mencari. Yang kedua, dia memiliki, dan bila memiliki baru dia boleh memberi. Artinya tidak dikatakan baik orang yang duduk dalam masjid itikaf baca Quran saja. Sayyidina Umar pernah bertanya kepada grup ini, seorang kumpulan lelaki duduk je dekat masjid baca Quran, itikaf, solat sunat dan sebagainya. Sayyidina Umar tanya, siapa yang memberi kamu makan? Ada orang tu lebih baik daripada kamu. Kenapa? Ini hamba tetapi tidak berjiwa khalifah. Khalifah bertugas di luar masjid. Betul? Jadi kita tengok seorang mukmin nanti, kriteria yang nanti kita lihat, dia mesti orang yang baik dari segi akhlaknya, hablum minallahnya, subhanallah. Dan pada masa yang sama dia juga baik sebab hablum minannas. Dia boleh memimpin persatuan, dia boleh memimpin dalam rumah tangganya, dalam biliknya, dia boleh jaga dengan baik, kan? Kebersihannya boleh atur dan sebagainya. Ini kita nak. Ya. Sebab itu subhanallah, anak-anak, saya berdasarkan pengalaman saya ingin berpesan, jangan mencari bahagia dalam rumah tangga, tetapi bawalah kebahagiaan dalam rumah tangga anda nanti. Jangan cari kebahagiaan dalam rumah tangga, tetapi bawalah kebahagiaan yang telah anda bina di zaman bujang lagi ke dalam rumah tangga anda. Di sana nanti anda akan menyalakan lilin orang lain, sedangkan lilin anda sudah ternyala. Pergi nyalakan lilin. Tak mengurangkan cahaya lilin kita, tetapi kita akan lebih dapat banyak cahaya. Betul? Begitulah dalam rumah tangga. Ini lilin kita padam. Bila lilin kita padam, kita dah tak bahagia dah sebelum bujang. Kita muslimat yang tak bahagia, muslimin yang tak bahagia, tunggu nanti kahwin bahagia. Jangan. Anda kalau ada lilin yang padam, anda hanya akan memalakkan rumah tangga anda. Sebab itu bawalah kebahagiaan dalam rumah tangga. Jangan carilah kebahagiaan dalam rumah tangga. Artinya zaman bujang inilah anda bersedia sebagai seorang rijal, seorang mukminah, bangunkan diri dan sebagainya. Bila kita ada rumah tangga saja, nanti kita nak memberi kebaikan dalam rumah tangga. Jangan tunggu untuk menerima, tetapi rumah tangga adalah medan untuk memberi. Fokus kepada peranan supaya
supaya bahagia dalam rumah tangga. Jangan fokus pada hak dalam rumah tangga. Dalam rumah tangga dia ada hak, ada peranan. Kalau kita fikir kepada peranan kita, kita berfikir untuk memberi. Tetapi kalau kita berfikir kepada hak kita, kita fikir untuk menerima. Sorry, ini mindset yang salah. Dalam rumah tangga kita fikir untuk memberi. Kita membina rumah tangga, bukan membina rumah dan tangganya, bukan. Ya, apa bezanya rumah dengan rumah tangga? Bezanya house dengan home. House, rumah dibina dengan kayu, dengan besi, dengan batu-bata, betul. Tetapi rumah tangga dibina dengan kasih sayang. Kasih sayang ada hukum dia. Semua orang nak kasih sayang. Tetapi kenapa kasih sayang paling kurang sekali? Kenapa hari ini seperti mana sahabat kita saudara Muhammad tadi bagi tahu, dia sekarang kita di rumah di sini kurang kasih sayang. Kenapa kurang kasih sayang? Sedangkan semua orang tak kasih sayang. Sebab kita melawan hukum kasih sayang. Hukum kasih sayang dia ada, hukum dia. Macam kita belajar fizik, F is equal to ma. Kita tahu teorem Pythagoras macam ni, sin, cotangent, tangent, semua dia ada hukum dia. Teorem Pythagoras dia ada hukum dia. Hukum kasih sayang pun ada. Hukum kasih sayang berbunyi begini: berilah dulu kasih sayang, baru kita mendapatnya. Jadi apabila anda berumah tangga dan fikir nak beri kasih sayang kepada suami, nak beri kasih sayang kepada isteri, nak beri kasih sayang kepada anak-anak, jangan fikirkan untuk mendapat kasih sayang daripada seorang suami. Jangan fikir nak mendapat kasih sayang daripada seorang isteri. Itu fikir, bawalah kebahagiaan dalam rumah tangga. InsyaAllah, ihfazullah yahfaz. Jaga Allah, Allah akan jaga kita. Intansurullah yansurukum. Bila kita bantu agama Allah, Allah akan bantu kita. Sebab tu saya kata niat yang betul tu penting dalam rumah tangga. Kenapa rumah tangga kita berantakan? Allah tak jaga. Kenapa kita tak jaga rumah tangga kita? Kenapa Allah tak jaga rumah tangga kita? Kerana kita tak jaga hukum Allah dalam rumah tangga tu. Kenapa? Niat kita berkahwin pun tak libatkan niat kerana Allah. Allah pun lepas tangan. Tetapi kalau dia kata saya berkahwin ni, niat pertamanya adalah untuk saya jadi baik dan untuk memberi kebaikan, untuk jadi hamba Allah dan khalifah, insya-Allah takkan Allah nak sia-siakan. Betul? Pasti Allah jaga rumah tangga kita. Pasti Allah akan bantu kita. Pertama, langkah yang pertama, jadilah orang yang baik. Okey? Okay. Jadi ingat, siapa kita lebih penting daripada siapa jodoh kita. Okey, jalan yang kedua. Ikut pilihan orang yang baik. Ikut pilihan orang baik. Kenapa orang yang baik ini kita perlu ikut? Kerana orang yang baik ialah orang yang beriman. Orang yang beriman, dia mencintai saudaranya seperti mana dia mencintai dirinya sendiri. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Maksudnya orang mukmin itu dia mencintai sahabatnya, saudaranya seperti mana dia mencintai dirinya. Jadi kalau anda pergi serahkan nasib anda ke tangan orang mukmin, insya-Allah dia tidak akan menzalimi anda. Dia mesti memilih jodoh seperti mana dia memilih jodoh untuk dirinya sendiri. Boleh faham ya? Yang baik-baik dia pilih. Ini tak ada. Nampak baik sikit, kena dia. Mula-mula jadi orang tenang. Tiba-tiba orang nampak dia boleh dia tengok dalam sejarah mana-mana sahabat Rasulullah SAW. Kadang-kadang dia sampai bila atas pinangan yang dia tahu dah ini dibagi ke orang lain. Dia bagilah dia. Sampai-sampai sahabat Ansar diceritakan kalau orang muhajirin yang datang tak ada isteri, mereka ada lebih isteri, mereka akan ceraikan. Bukan kerana zalimi, tetapi kerana sayang sahabat Ansar untuk dikawini oleh sahabat muhajirin, diceraikan. Dan dalam sejarah katakan yang cerai itu yang baik, bukan yang tak baik. Ya. Ini kita yang kalau ada dua isteri yang mana tak apa-apa, bagilah. Ini yang mana yang baik. Itu isteri sendiri ya. Ini ya. Sebab itu kita lihat bagaimana bapa
bapa mertua Syekh Abdul Qadir Jalani memilih Syekh Abdul Qadir Jalani. Cuba tengok. Cerita ni terkenal. Ya. Apabila bapa Abdullah Jamil Dos ni, bapa Syekh Abdul Qadir Jalani, satu hari dia nak minum air, dia nampak apple yang hanyut. Kerana terlalu lapar dia makan. Termakan. Rasa berdosa. Susur balik sungai tu sampai ke hulu cari mana kebun apple. Jumpa tuan punya kebun apple, dia minta redor sebiji apple. Tuan punya dah nampak dah ini bukan sebarang orang. Terus nak pilih menantu dah, ada mindset dah macam tu dah. Tapi kata, kamu boleh baik apple ni dengan sekarang kamu kena berkhidmat dengan berapa tahun? Apa ya, diceritakan sejarah sampai dekat 10 tahun. Kurang daripada 10 tahun kena berkhidmat. Tengok yang baik, akhirnya dikahwinkan. Tu yang mata buta, telinga pekak dan sebagainya bisu. Rupanya anak yang siang disimpankan selama ini, anak yang dijaga matanya daripada benda had dan haram dan sebagainya. Kahwin terkejut, keluar daripada bilik kena terlalu cantik. Mindset dia kata ini cacat, mata buta semua, tak apalah kahwin ni. Tapi akhirnya ini satu. Siapa yang meninggalkan satu keinginan daripada yang haram, maka Allah akan bagi keinginan itu di jalan yang halal. Kalau dia buat, tinggalkan kerana Allah. Sekali lagi saya ulang, kita ada keinginan untuk melakukan dosa, jalan yang haram, kita tinggalkan kerana Allah. Allah akan ganti apa yang kita inginkan itu melalui jalan yang halal. Itu penting. Akhirnya kita tengok bapa mertua Syekh Abdul Qadir Jalani memilih untuk anaknya yang baik dengan menantu yang baik. Ini pilih orang yang baik, ikut pilihan orang yang baik. Begitu juga Nabi Syuaib apabila melihat Nabi Musa. Bila tengok Nabi Musa ada dua keunggulan, inna khaira man istajalta al-qawiyul amin, ada dua keunggulan pada Nabi Musa. Yang pertama al-qawi, ada kekuatan. Yang kedua al-amin, sebab dia menjaga matanya ketika dia dibawa pulang ke rumah Nabi Syuaib. Maka waktu itu Nabi Syuaib bukan saja memilih pekerja, tetapi sebenarnya Nabi Syuaib telah melihat Nabi Musa ialah calon untuk menjadi menantu Nabi Musa. Ini penting, ya. Jadi kalau ayah anda sekarang ni ayah yang baik, ayah yang soleh, anda nampak, mungkin anda kenal ayah anda, ya. Tiba-tiba ayah anda mengatakan pada anda telah ditunangkan. Oh, sorry. Tak boleh. Ya. Okey. Saya nak ceritakan apabila Sayyidah Zainab, puteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila Rasulullah membuat keputusan untuk menerima Abdul As sebagai calon kepada Siti Zainab, maka waktu itu Siti Zainab kata sami'na wa ata'na, kami dengar, tak, terus dia dengan Rasul. Tak ada objection Rasul. Kenapa? Kerana mindset, sistem nilai, keyakinan yang ada pada diri Rasulullah sama dengan mindset, keyakinan dan juga tauhid yang ada pada diri Sayyidina Zainab. Akhirnya apabila Rasulullah kata ini baik, suami anak dia pun kata ini baik. Tak ada percandaan nilai. Boleh faham maksud saya? Sekarang terjadi percandaan nilai. Kadang-kadang anak-anak dah ikut dakwah, dah faham betul. Tiba-tiba ibu bapa memilih calon yang tak sesuai. Sebab pun sistem nilai berbeza. Kadang-kadang ibu bapa baik pula memilih lelaki atau wanita yang muslim, yang solehah, yang soleh pada pandangannya. Anak pula pandangannya berbeza. Datang calon menantu, oh tak boleh pakai. Kata ayah, tengok tak bagi salam tu, pesat-pesat tengok subang kat sini. Ayah kata ini tak betul, tak boleh. Ini tak betul. Kata anak kata dia baik ayah, dia bantu saya, dia bagi duit kat saya. Oh, dia supporting. Kan sistem nilai dah berbeza. Apa dia sistem nilai? What is good, what is true, what is right, berbeza. Jadi sebab itu penting
Sebab itu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika seorang ayah memilih calon kepada seorang puterinya, anak perempuannya, maka calon ini ditolak, tanpa berunding dengan anak perempuannya. Anak perempuan itu bertemu dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, ayahku telah memilih calon suami tanpa berunding denganku. Boleh tak aku menolak? Rasulullah kata, boleh menolak. Artinya, ada right kalau kita berdepan dengan suami. Tetapi, apa yang terjadi dalam hadis ini? Tetapi, apa pilihan kamu, kata Rasulullah? Aku memilih untuk mengikut kata ayahku. Dia bertanya itu untuk apa? Dia bertanya itu untuk tidak dijadikan presiden ataupun jadi contoh. Lepas ni kalau ayah tentukan, terus kita kena. Tak. Dia hanya bertanya, boleh ada hak tak? Kalau anak perempuan mengatakan tidak dari pilihan ayahnya, ada hak. Tetapi dia memilih untuk taat. Cuma dia bagi tahu ada hak untuk itu. Boleh faham maksud saya? Ya? Ini. Jadi langkah kedua, ikut pilihan orang yang baik. Okey. Saya rasa dah 1 jam saya bercakap. Lebih kurang 1 jam ni. Kalau ada pertanyaan apa? Ada tanya? Saya ada langkah kedua dan ketiga tadi, yang ketiga 4. Ke saya teruskan? Teruskan dulu, ya. Baik. Langkah ketiga. Tolong skip kan pada yang 3, naik atas balik. Okey, sorry. Yang ketiga, ya. Okey. Ikut kaedah yang baik. Ya. Ikut kaedah yang baik. Ikut kaedah yang baik ini, ya. Dalam Islam, apabila kita kata kaedah yang baik itu, artinya ittiba dengan sunnah Rasulullah. Mengikut dengan bersungguh-sungguh sunnah Rasulullah. Ingat, ya. Asalkan apa saja cara dan berlaku dalam masyarakat, sama adat ke apakah, boleh diterima selagi tidak bertentangan dengan syariat. Boleh. Boleh guna. Jadi dalam Islam dibenarkan kedua-dua cara. Sama ada timba cari perigi ataupun perigi cari timba. Dibenarkan. Artinya wanita mencari bakal suaminya ataupun seorang lelaki mencari bakal isterinya. Kedua-duanya boleh. Meminang boleh, tak ada masalah. Ya, tetapi adat, itu saya katakan, luasnya syariat itu dan kesempitan adat itu jangan kita dikotomi, jangan kita ini. Bila mengikut, okey. Kalau adat sesuai dengan syariat, kita ikut. Tapi kalau adat bertentangan dengan syariat, korbankan adat, utamakan syariat. Boleh faham maksud saya? Begini, dalam masyarakat Melayu, kalau wanita menawarkan dirinya kepada seorang lelaki dengan cara yang baik, masih lagi terpanggil tak baik. Apa macam tu malu? Apa pula? Apa pergi pula cari timba? Kan? Dia kata begitu. Tidak, tak ada masalah. Kita boleh melalui orang tengah, kita katakan kita nak pada lelaki itu. Boleh, dengan cara terjaga syariat dan terjaga adab dan akhlak. Tak ada masalah. Kalau ditolak, jangan rasa malu. Proposal, kita tolak, tak apa. Cubalah itu buat proposal. Tak ada masalah. Sebab itu kita, malu kita ni ditentukan bukan oleh syariat. Kadang-kadang malu kita ditentukan oleh adat. Ada wanita yang dedah aurat, ya, kemudian mempamerkan kecantikan senyum sini senyum sana. Subhanallah, dia buat macam ni sebagainya dengan tujuan nak cari jodoh. Kita tak rasa dia malu. Patutnya dia rasa malu mendedahkan aurat. Apa kita nak rasa nak malu kalau kita pergi nawarkan diri kita dengan cara yang baik, saya tak, kemudian tertolak, jangan rasa malu. Patut rasa malu dedah aurat ni. Dedah aurat, pamer sini, dalam Facebook, dekat sini untuk apa? Untuk dapat jodoh yang baik. Jangan. Bagaimana umpan, begitulah ikan yang kita dapat.
Artinya, dengar ya, kalau lelaki memamerkan kekayaannya untuk memikat seorang wanita, jangan terkejut kalau dia dapat wanita pisau cukur. Tahu pisau cukur ni apa? Bagi licin harga. Sebab dia dah memamerkan begitu, umpan dia begitu, umpan dia ada kereta besar, dia gaji, dia ni pakaian dia mahal-mahal, dia akan attract benda yang sama, betul? Pisau cukur yang datang. Okey, kalau wanita pula memamerkan kecantikan wajahnya, potongan badan, jangan terkejut kalau yang anda dapat nanti suami yang hidung belang. Kerana apa? Begitu umpan, begitulah ikan dia. What you give, you get back. Jadi kena hati-hati. Sebab itu sekarang insya-Allah ini permulaan, jangan amalkan lagi dulu ya. Terus boleh kalau nampak lelaki yang sana, kita tengok melalui orang sana, ayah kita ke, ibu kita ke, kawan kita yang jaga, macam mana Siti Khadijah apabila berkenan kepada Rasulullah, dia tanya maklumat daripada Ummu Aiman, kemudian dia minta bapa saudaranya untuk meminang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika Rasulullah sedang berhadapan dengan sahabat, seorang wanita diceritakan dalam hadis riwayat Nasai dan juga Ibnu Majah. Seorang wanita tiba-tiba menawarkan dirinya kepada Rasulullah. Pilihlah aku sebagai isterimu. Waktu itu, ya, ada seorang sahabiah, dia buat komentar, kata tak malunya wanita itu ditegur oleh seorang sahabat yang lain, ayah pada seorang sahabiah yang rasa tak malu ke wanita ini menawarkan diri. Dia menawarkan dirinya kepada kebaikan. Ada rasa malu. Boleh faham maksud saya? Inilah kita nak rombak batas-batas syariat. Ya, ini supaya kita nampak. Subhanallah. Cuba kita lihat, apabila cinta dijadikan alat, cinta dijadikan jalan, bukan Tuhan. Tapi mindset sekarang, subhanallah, saya minta teguran dari hati, bukan kepada anda saja, kepada anak-anak saya ataupun kepada siapa saja. Cinta jangan dianggap Tuhan. Tetapi subconscious mind kita sekarang ni merasakan cinta umpama Tuhan. Bollywood, Hollywood, dia memanfaatkan filem, dia memanfaatkan lagu, sehingga dalam subconscious mind umat ini merasakan cinta itu Tuhan. Boleh buat apa saja demi cinta. Bukan. Cinta hanya tujuan. Cinta hanya jalan, bukan tujuan. Sebab tu bila kita anggap cinta tu jalan, cinta tu alat, bukan alamat, mudah kita mengira. Contoh, apa yang diamalkan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab. Dia ada anak, seorang nama Hafsah. Senang dia berapa. Dia pergi jumpa Sayyidina Ali, tolonglah kahwin dengan aku. Oh, Sayyidina Ali yang tolak. Dia pergi kepada Sayyidina Osman, offer, Sayyidina Osman pun tolak. Pergi kepada Sayyidina Bakar pun tolak. Sehingga bila Rasulullah kata, ambil Rasulullah Hafsah sebagai isteri Rasulullah. Kalau anda di tempat Hafsah waktu itu, apakah anda merasakan ayah anda sedang memperdagangkan ataupun offer sini, tolak-tolak? Anda rasa, tak ada harga diri lah, tolak ini, tolak ini. Tak. Dalam masyarakat satu sahaja, cinta adalah alat, bukan matlamat. Ada masalah. Ini kita lah. Okay. Macam tu kita rasa, tempat yang kita rasa perlu malu, tak malu. Tempat yang patut kita malu, tak malu pula. Kenapa? Hati kita tak tepat mengikut apa yang ada dalam sunnah. Kita kena rompak semua ni. Adat-adat yang tidak menyalahi syariat ini. Ini yang kaedah, mengikut kaedah yang baik. Kita merisik melalui orang tengah. InsyaAllah orang yang tengah yang baik merisik, dia tidak akan khianat, dia tidak akan curang. Kalau ditolak, dia jaga rahsia. Dia tahu tak? Kalau dia tahu, selalu kan intonasi dia pelan, kena empat. Dia jadi orang tengah dia 50 kali ditolak. Oh, itu dia. Jadi orang yang jaga akhlak steady dia, apa dia usahakan apa terus usaha. Subhanallah.
mencuba untuk mendapat jodoh yang baik walaupun tak dapat jodoh yang baik adalah berpahala. Langkah itu langkah yang soleh dan solehah. Allah nilai, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang benar-benar mengikut jalan kami, nescaya akan kami tunjukkan pimpinan kami. Okey, ikut kaedah yang baik. Seterusnya, apabila kita memilih 4 indikator yang dia katakan, saya tak mau mengulang hadisnya, tahu kan? Seorang wanita, begitu juga lelaki, dipilih atas 4: wajahnya, keturunannya, apa lagi? Hartanya. Yang keempat, agama. Pilih yang beragama. Subhanallah, dalam pengalaman hidup saya, melihat sahabat-sahabat saya, sama ada orang yang lebih muda daripada saya, yang sebaya akan lebih tinggi. Siapa yang berkahwin kerana kecantikan, subhanallah, cantik pun tak dapat. Yang cantik pun tak dapat. Siapa yang berkahwin kerana seorang dengan kekayaan, kekayaan pun tak dapat. Subhanallah, siapa yang berkahwin atas dasar agama, dia akan memiliki kekayaan. Kalau tak kaya harta pun kaya hati. Dia dapat akan kecantikan. Kalau dia tak dapat kecantikan wajah pun, dia dapat kecantikan akhlak. Dan dia akan dapat keturunan yang baik. Boleh faham maksud saya, ya? Sebab itu ada pilihan yang menyebabkan mengikut pilihan-pilihan lain. Kalau kita pilih yang utama, ini. Sebab tu kita kena pilih yang beragama. Saya kata dengar betul-betul, ya. Saya kata bukan artinya kita meminggirkan faktor wajah. Semua pun orang suka yang cantik, betul. Takkan kita tengok yang buruk, yang sengaja kita pilih yang buruk. Memang kita, fitrah kita nak yang cantik, betul. Tetapi saya dah katakan, cantik itu mempunyai pengertian yang berbeza. Ya, pengertian berbeza. Kalau orang yang baik, dia melihat yang cantik itu pada kebaikan. Dia tenang, saya tidak ada apa. Saya pernah jumpa sahabat saya yang kahwin, orang kata isteri dia tak cantik. Tapi kalau dia cerita dengan kita, seolah-olah isteri dia adalah yang paling cantik. Kenapa macam tu? Cukuplah untuk dia. Kecantikan itu seorang wanita untuk siapa? Untuk suaminya, betul. Tetapi kalau kecantikan seorang wanita, sebenarnya kalau kita nak berbangga-bangga, kita bukan untuk kita, sebenarnya untuk kita pamerkan dia supaya orang lain, oh ketuanya kerana isteri kau cantik. Apa artinya? Masih lagi mencari penghargaan manusia, bukan keretaan Allah, betul. Cukup kita tengok. Sebab itu dalam syariat dikatakan, lihatlah bakal isterimu sekadar dia menenangkan hatimu. Cukup. Tengok muka, oh okey. Tak ada. Tengok, oh panisan, tak ada. Kita tengok, okey, acceptable kan. Boleh terima, kita terima. Jangan tunggu yang cantik macam ni, oh yang begini-begini lah. Tengok juga muka kita macam mana, cantik sangat kan. Jadi kita tengok, oh terima, alhamdulillah, ya, dan sebagainya. Ini penting. Okey, maksud beragama. Bila maksud beragama, dia fokus kepada visi-misi hidup kita, iaitu hamba Allah dan khalifah. Itu maksud beragama. Ya. Jangan kahwin orang yang dia tu rajin, dia solat, tapi kurang sikit lah. Dia tu baik, dia solat bagus, tapi kurang sikit, dia malas. Malas tak baik. Malas tak baik. Jangan kahwin dengan orang yang malas, walaupun dia rajin solat. Sebab tu, cuba kita tengok, ya, malas dan rajin ni ada kaitan dengan tugas sebagai khalifah. Dia sebagai hamba Allah dan khalifah. Saya teringat kata seorang guru dalam mengajar tentang malas ni, ada satu dosa di kalangan umat ini yang Allah takkan ampunkan dosa itu, melainkan orang itu bekerja baru diampunkan dosa itu. Bila dia bekerja dengan gigih, baru diampunkan dosa yang berkenaan. Apa dasar dosa itu? Dosa itu ialah malas. Jadi dalam Islam, malas itu satu dosa. Dan dosa malas tidak boleh diampunkan kecuali dengan rajin bekerja.
Kata Syahid Hasan Al-Banna, sentiasalah kerja kita lebih banyak daripada masa yang kita ada. Dunia tempat berpenat, akhirat tempat kita berehat. Artinya, Faiza faragta fansab di dalam Quran. Faiza faragta fansab maksudnya apa? Selepas satu urusan, selepas satu kerja, tunggu lagi satu kerja, tunggu lagi kerja. Ini sifat orang mukmin yang berjiwa khalifah. Kalau dia rajin solat tapi malas, itu tidak, bukan contoh yang baik. Jadi siapa yang malas perlu ubah sikap. Kalau tidak, tak dapat duduk. Indikator ni petunjuk, petanda, litmus. Seorang lelaki fokus dia, kalau nak pilih yang bertanggungjawab. Seorang wanita nak pilih yang patuh, setia. Ni ada dalam banyak kriteria yang paling penting. Kalau lelaki dia bertanggungjawab. Sebab tu kalau anda dengar mana-mana Ustaz Abdullah pun ada cerita, Ustazah, kita punya Ustazah yang hebat macam Ustazah Nur Hafizah, Ustazah Abdul Amin dan sebagainya. Bila terjadi krisis dalam rumah tangga, pakar dia akan tanya dulu, suami yang awak masih tak bertanggungjawab memberi nafkah? Dia pun marah, Ustaz, tapi dia teruslah bagi juga bulanan, belanja bulanan dia juga. Ada peluang lagi untuk rumah tangga itu diperbaiki. Boleh faham maksud saya? Dia macam mana harus biru tetapi dia masih bertanggungjawab. Maka seorang lelaki yang masih bertanggungjawab, walaupun rumah tangganya ada masalah, tetapi akan dapat diatasi pada masa akan datang. Sebab dia ada lagi satu pegangan, dia bertanggungjawab. Tanggungjawab apa? Tanggung, kena soal, kena jawab. Jadi isteri adalah amanah, tanggungjawab yang akan ditanggung oleh suami. Dia akan ditanya oleh Allah dan dia menjawab kepada masyarakat tentang isterinya, apakah telah mendidik. Jadi tengok, orang bertanggungjawab ni dia ada indikator. Kalau dia berjanji, tepat. Kalau dia beri amanah, dia tidak curang, dia tidak khianat. Ini orang bertanggungjawab. Boleh reliable, orang kata. Dia boleh disandarkan. Boleh. Kita rasa selamat. Kita tahulah anak-anak kita. Kalau kita kata, Alung, tengok rumah ni. Kita tahu. Bagus ni. Yang nombor 2, kena telefon selalu. Macam mana nak buat jadi macam ada orang yang boleh bertanggung. Jadi kalau anda nak pilih lelaki yang dikatakan beragama selain daripada hamba dan sifat tadi, petanda dia adalah dia bertanggungjawab. Pada bilik dia, pada kenderaan dia, pada amanah dia di dewan dia, pada kerja-kerja dia dan sebagainya, ini bertanggungjawab. Dan perempuan pula kepada yang dikatakan kepatuhan. Kepatuhan perlu ada. Kita tengok wanita tu senang, mudah menerima nasihat. Jinak hati dia, bukan kaki bangkangnya. Sikit benda-benda kecil pun nak lawan juga. Ini lawan dekat lawan boleh. Dia kata dulu, kata suami dia tu macam ni, okey macam ni. Kita lepas ni kita bagi pandangan kita dan sebagainya. Ini dia tanda. Okey, insya-Allah sebagai akhirnya kita amalkan tanggungjawab tu pada ilmu, pada solat dan pada iltizam dia. Tengok orang yang jaga solat. Subhanallah, jangan langsung dalam fikiran kita nak terima jodoh orang yang tak ada solat. Jangan. Orang yang tak solat artinya orang yang tak menjaga hubungan dengan Allah. Allah Subhanahu Wa Taala bagi segalanya kepada dia. Bagi telinga, bagi mata, bagi semua panca, bagi nikmat, bagi segala-galanya. Itu pun dia tak kenal budi. Itu pun dia tak solat. Apatah lagi kita yang tak bagi dia telinga, tak bagi dia mata. Apa janji dia setia? Tak mungkin. Sebab tu kena jaga solat. Solat yang paling penting. Solat ni syarat pada lelaki dan juga pada wanita. Dan lepas solat tu kita tengok apakah dia solat di awal waktu. Itu penting. Cukup tu memang cukup lah 5. Apakah solat tu lagi dihiasi dengan solat-solat sunat? Itu ada lagi.
Perlu kita tengok. Ya? Baik. Kepada wanita, mesti tutup aurat. Mesti. Usahakan wanita itu tutup aurat. Ya? Tutup aurat seperti mana yang saya pernah tulis, ya? Tutuplah aurat supaya selamat. Dalam majalah Solusi, aurat itu ada banyak. Bukan saja aurat pada wajah zahir kita, pada badan kita, tetapi aurat pada perasaan kita, pada hati kita dan sebagainya. Ya? Sebab sekarang ni banyak wanita yang bertudung tetapi tidak menutup aurat. Kenapa? Satu, tudungnya tak ikut spesifikasi kan. Ya, topi geledah ni dia ada tau, sirim punya. Kalau topi geledah tak menepati yang sirim tu, kalau jatuh rumah. Ya. Jadi begitu juga tudung kita ni. Dia ada piawaian dia. Yang kita, bila kita pakai baru termasuk dalam menutup aurat. Kalau tidak, kita pakai tudung ni. Ya. Ya. Tujuan kita untuk aurat ialah untuk taat kepada Allah. Jadi gunakan tudung kita sesuai dengan tujuan kita. Tujuan kita tutup aurat, tudung kita mesti tutup aurat sesuai dengan tujuan. Betul. Bukan kita tutup aurat kerana tujuan itu fashion untuk manusia. Tak tepat. Ya, itu yang binasa. Contohnya, mikrofon ini dibuat untuk saya gunakan untuk bercakap. Apabila mikrofon ini saya gunakan selaras dengan tujuan dia dibuat, maka mikrofon ini akan selamat. Betul? Begitu juga Allah tetapkan tutup aurat ini, tudung ini sebagai jalan untuk kita tutup aurat supaya tutup aurat kita selamat, tidak diganggu. Dalam surah An-Nur. Betul? Tetapi kalau tudung ini digunakan tidak selaras dengan tujuan menutup aurat, maka dia tidak selamat lagi. Ya, ini kena jaga. Maklumlah sekarang macam-macam istilah hijab, dan sebagainya. Kita kena jaga semua. Ya. Ya. Okey, itu penting. Kemudian jaga adab. Ya, wanita. Ya, baik. Seterusnya, konsep tawakal dalam duduk. Ya. Kita mencari usaha melalui 3 langkah tadi. 3 langkah tadi apa saya nak dengar? Yang pertama, apa dia? Jadi orang yang baik. Yang kedua, yang ketiga, ikut kaedah. Ya. Kemudian berdoa dan beristikharah. Doa dan istikharah. Benar betul ya anak-anak ya. Apabila kita istikharah, istikharah itu memilih antara 2 kebaikan yang mana lebih baik. Bukan memilih antara 2, antara kebaikan dan kejahatan yang mana nak pilih. Istikharah. Boleh faham ya? Istikharah itu dua-dua dah baik. Kita pilih yang mana yang lebih baik. Kita tak tahu, kita pasrah dengan Allah. Dan jangan menunggu mimpi-mimpi. Apabila istikharah, tak mimpi-mimpi Ustaz. Dia macam ni. Bila kita sebenarnya, bila kita istikharah, dengar ya, istikharah ni artinya kita menyerah kepada Allah. Betul? Bila menyerah kepada Allah, artinya kita ingat Allah. Bila ingat Allah, dalam Quran kata Allah bizikrillah tatma'innul qulub. Betul? Apabila seorang itu ingat Allah, berzikir kepada Allah, hati dia akan tenang. Betul? Jadi orang yang istikharah, dia akrab dengan Allah, maka hati dia akan tenang. Jadi bila mendapat ketenangan, artinya waktu itu sebenarnya doa dia telah terjawab. Yang mana pilihan dia? Boleh faham? Dan ada ulama yang mengatakan bahawa walaupun setelah kita buat keputusan, dan buat keputusan, jazam menjadi keputusan, istikharah dah tak apa, walaupun dah ada keputusan, itu tanda kita beradab dengan Allah. Boleh faham ya? Sebab tu antara 2 solat hajat dengan solat istikharah, lebih tinggi lagi nilai dengan solat istikharah daripada solat hajat dalam keadaan kita mencari jodoh. Kalau kita sembahyang hajat ni, artinya kita nak jodoh, tak apalah sembahyang hajat. Tapi dah lupa pula 2. Istikharah. Istikharah ni benar. Tidak kita menetapkan satu-satu. Tak apa. Dua-dua jalan. Solat hajat pun jalan, istikharah pun jalan. Okey. Akhirnya sebagai rumusan, saya nak bagi peluang kepada kita nak berbincang.
Apabila kita mencari jodoh, ikhlas kerana Allah. Ya, jangan kita kerana Allah. InsyaAllah Allah akan satukan hati kita. Pilih dengan iman, bukan saja masak dengan iman. Pilih dengan iman. Bila kita beriman, kita akan disatukan hati kita dengan jodoh kita. Saya selalu katakan, kalau dia nak satukan kayu dengan kayu, kita guna paku. Nak satukan batu dengan batu, kita guna simen. Nak satukan hati dengan hati, guna apa? Iman. Tuhan ciptakan kita dua telinga, dua mata, dua tangan, dua kaki. Tapi Tuhan hanya ciptakan kita satu hati. Betul? Mana satu hati lagi? Satu hati lagi adalah pada jodoh yang telah ditakdirkan kita. Dan satukanlah dua hati itu dengan iman. Ya, waktu insyaAllah kuatkan iman, tingkatkan iman saudara. Ya, insyaAllah Allah akan. Yang kedua, ittiba. Ittiba artinya mengikut sunnah Rasulullah, kaedah Rasulullah. InsyaAllah. Jangan matlamat baik tetapi jalan tak baik. Matlamat dan jalan mesti seiring. Ikut sunnah Rasulullah. Walaupun melanggar adat, walaupun orang kata tak beradab, tapi kalau kita ikut syariat, insyaAllah ada masalah. Yang ketiga, niatkan apabila kita mencari jodoh untuk membantu agama Allah. Ini kan surullah yang suruhkum. Apabila kita niat nak membantu agama Allah, InsyaAllah Allah akan berikan jodoh yang sesuai dengan kita untuk menjalankan matlamat kita. Selalu saya katakan, dengar ya, satu konsep yang penting. Rezeki Allah berikan kepada kita berdasarkan rasa bertanggungjawab kita. Rasa kita nak bertanggungjawab. Semakin kita bertanggungjawab, semakin banyak rezeki yang Allah berikan kepada kita. Sekali lagi saya, benda ini penting. Allah berikan rezeki berdasarkan rasa bertanggungjawab. Semakin kita bertanggungjawab, semakin banyak rezeki yang Allah akan berikan kepada kita. Rezeki ini, subhanallah, yang dikatakan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Kalau orang bertakwa, Allah bagi dia rezeki mengikut jalan yang tidak tersangka-sangka. Begitu juga jodoh. Jodoh adalah rezeki. Sebab tu kalau kita benar-benar bertawakal, Allah akan bagi kita jodoh jalan yang kita tak sangka-sangka. Itu ikut sunnah. Okay? Bila kita bantu Allah, Allah akan bantu kita. Allah tidak akan kecewakan kita. Yang keempat, jagalah Allah. Ihfazullah yahfaz. Maksudnya jagalah Allah, Allah akan jaga kita. InsyaAllah kita tidak akan dikecewakan oleh Allah. Mudah-mudahan saya dapat sedikit sebanyak berkongsi dengan anak-anak dalam tajuk mengurat dan dimurad ini. Ya? Mudah-mudahan kita dapat pencerahan sedikit untuk bersedia untuk mencari ilmu yang mudah-mudahan kalau ada kebaikan, terimalah itu datang dari Allah. Pasti ada kelemahan, pasti ada kekurangan dari saya sendiri. Saya serahkan kembali kepada